Assalamualaikum. Kita baru start membaja dah. Hujan. Tapi tak mengapa kan. Sebab bila hujan itu rezeki tanah dan pokok-pokok lah. Ni. Kita guna baja Yaramila 15. Cik tangga tunjuk. Ni. Pokok kita ni. Pokok limau kita letak baja 15. Ni. Kita dah letak. Okey, jom. Next pokok. Ni. Kita tanam pun sahaja suka-suka kan. Berbudi pada tanah. Mana tahu ada hasil kan. Tapi baja jangan lupa letak ni. Ni dah keluar buah dah. Korang tabur je. Dia bila musim buah nanti keluar, baru korang letak baja paksa buah. Okey. Dan ni kita letak baja subuh. Ni. Tangga tunjuk kat korang. Kita beli satu beg. Bolehlah satu beg ni berapa pokok ni, dalam 20 pokok. Kan? Letak macam tu je. Okey. Kalau ada rumput-rumput sikit ni cabutlah. Alright, so jom kita letak ayam ni. Cik tangga nak tunjuk kat korang ni. Bila kita guna baja Yaramila 15 ni, korang tengok. Pucuk baru naik, bunga naik, buah pun naik. Okey, buah pun dah start. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bubur lah. Agak-agak ikut korang punya pokok. Secubit macam tu. Okey. Kalau korang nak, boleh dapatkan dekat beg kuning. Kita nak letak lagi. Bukan pokok limau saja kita letak. Pokok jambu kita letak. Tu, pokok matua ujung tu. Okey. Alright. Tu, pokok kita punya jambu air. Kita letak air. Buat-buat. Nanti esok kalau berbuah, mana tahu dapat makan. Lepas tu mana tahu rezeki haiwan yang singgah dekat kolam cik tangga ni. Korang tengok. Alhamdulillah, syukur, nikmat. Okey. Kalau korang nak baja yang cik tangga pakai ni, boleh dapat kat beg kuning.